Aduh, malas nak ikut bahan bacaan ni. Kenapa baik sangat nak kena catat? Oh, masih guna buku lagi? Weh, zaman sekarang dah digital lah. Cuba awak tengok ni. Saya dah rekod 800 bahan bacaan. Dan kedudukan saya dalam daerah ialah nombor 5. Wah, apa benda tu? AINS, Wak. AINS ialah Advanced Integrated Nilam System. Betul lah. Kenapa si betul pasal ni? Sebab awak duduk dalam zaman batu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hikmatul Binti Ahmad Nazir dalam Lunas TV. Hari ini kita akan membincangkan tentang elemen penting dalam dunia moden, iaitu bahan digital. Bahan digital merujuk sebarang maklumat yang boleh disimpan dan diakses dengan mudah melalui peranti digital. Ia termasuklah e-buku, video pembelajaran dan platform pembelajaran sistematik. Dahulu kita bergantung kepada buku fizikal dan media bercetak. Kini segalanya mudah diakses dengan peranti digital. Ia bukan sahaja pantas, malah lebih sistematik dan mesra alam. Namun, adakah kita telah memanfaatkan peranti digital ini dengan sebaik-baiknya atau ia hanyalah hiburan semata-mata? Mari kita lihat bagaimanakah bahan digital ini membantu kita dalam kehidupan seharian. Menurut awak, apakah bahan digital yang awak selalu gunakan? Saya selalu gunakan e-book kerana ia lebih mudah daripada buku fizikal. Menurut awak, apakah bahan digital yang awak selalu gunakan? Saya tonton YouTube untuk melihat video pembelajaran. Lagi cepat saya faham. Menurut awak, apakah bahan digital yang awak selalu gunakan? Saya gunakan bahan digital tapi saya lebih kepada TikTok. Yes, saya dah siap. Kenapa saya tak siap lagi? Sebab awak masih gunakan cara yang lama. Cuba awak gunakan cara yang baru. Digital kan dah ada. Okey, macam tu saya nak pilih laptop boleh? Dah ambil lah. Okey. Terima kasih. Lama. Untuk perspektif yang lebih mendalam, kita bersama Cikgu Kamarudin bin Wazif selaku Guru Penolong Kanan Pentadbiran SMK Lubuk Cina untuk melihat pandangan beliau tentang usaha memperkasakan pendidikan melalui bahan digital. Assalamualaikum Cikgu Kamarudin. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, bagaimanakah pihak sekolah melihat kepentingan bahan digital terhadap kualiti pendidikan? Okey, terima kasih atas jemputan ini. Dalam era digital, bahan pembelajaran tidak lagi terhad kepada buku teks. Jadi penggunaan e-buku, video pendidikan dan platform pembelajaran dalam talian membantu menjadikan pengajaran lebih berinteraktif serta menarik minat belajar. Jadi di SMK Lubuk Cina, kami melihat bahan digital sebagai keperluan terutama dalam mata pelajaran seperti sains dan matematik, dan di mana simulasi dan animasi dapat membantu pemahaman konsep dengan lebih jelas. Selain itu, bahan digital memberi akses kepada sumber pembelajaran global dan membolehkan pelajar-pelajar belajar secara kendiri. Namun, cabaran utama adalah memastikan setiap pelajar mempunyai akses yang sama kepada teknologi ini. Oleh itu, pihak sekolah berusaha menyediakan kemudahan seperti makmal komputer, wifi serta latihan kepada guru agar mereka dapat memanfaat teknologi ini dengan lebih berkesan dan dalam pengajaran. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, bahan digital banyak memberi manfaat dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam pembelajaran. Namun, penggunaannya haruslah seimbang agar tidak disalahgunakan. Semoga kita dapat menggunakan teknologi dengan lebih sistematik dan bertanggungjawab.